Ni aku baru beli lokan RM30 satu buku ni. Ni mak aku dia baru marah beli lokan banyak sangat. Okay guys, kita makan lokan hari ni. Sebab kita ramai, kita masak tak tahu masak apa. Bakar, rebus, semua benda. Bye, senyum bye. Kita nak masak lokan dalam ngukuh ni. Bau ni bekas gitu, so kita buah air dulu. Cukup lah banyak ni. Aku rasa sebab aku balik Kelantan seminggu lebih, aku tak boleh kecil luar dah. Pergi lah. Ni aku aquaponik tepi sungai. Tu sungai Lubuk Duri Dia basuh dah. Tak ditanya ya boleh bila. Dia kata pagi tadi ambil. Basuh lah kau dah. Basuh gitu kan. Sebab adik aku tak ui makan lagi. Sebab dia nak makan juga. So aku kata aku masak 10 saja. Banyak ni. Ada 100 lebih kot. Ni 10 ekor. Kita masak dulu 10 ekor. Kita basuh dulu. Tadi kedai tu royak bersih dah. So tak payah nak basuh sangat lah. Basuh gitu-gitu je. Sebab hari tadi kita basuh. Lepas tu kita atur lokai dalam ni. Kita bakar kosong je lah. Kuku kosong. Masuk baru kita buat sos. Kita boleh atur 10 putih. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Okay, kita kukuh dulu. Kita biar dulu dalam 10 minit gitu. Kita pergi jalan-jalan je cari sos. Kita pergi cari sos dulu kat rumah Ming hujung sana. Jumpa dah. Nampak sedap pula sayur ni. Wah, ada pokok cantik. Ni dia orang baru buat. Ni aquaponik. Selamat Hari Raya. Baik sekali kau lah kau. Hai Faris. Meow. 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 So kita dah sampai ni sos kita, sos Thai. RM1.50 sebotol. Oh dah mendidih dah. Kita buka tengok. Belum masak lagi, tutup balik. Ni semua lokai yang dah basuh, dah bersih dah. Dan ni ialah sarang lebah kelulut. Ada 2 kat sini. Ni 1 dan sini 1. Ni dah masak dah. Tada! Dah terbuka semua dah. Okey, kita ambil 1. Kita ambil 1 dulu. Ni besar dia macam tu. Tu kita akan letak sos. Waktu kita akan makan. Besar dia besar. Dan nampak segar sebab dia baru kutip pagi tadi tu masuk. Okey, kita letak sos. Sengit pula. Lepas tu kita makan. Dia macam makan tiram je lah. Cuma dia lagi liat daripada tiram. Dan rasa lebih kurang je. Okay, dan nak habis dah aku makan. Okay, kita keluarkan semua isi lah. Okay, tu ada 3 kat situ. Aku dah muak sebenarnya makan 7 ketul ni. Lepas tu ada lagi 3 ketul. Makan je lah habiskan. Lepas tu kita rehat dulu lah. Sebenarnya kat rumah ni ada lokan tu. Lokan. Tu tempat cari lokan. Tapi dengan keadaan hujan, air tengah naik sekarang, yang malas nak masuk dalam seluk. Ni ialah Dr. Hisham. Kita jaga kita hapus COVID-19. Dulu aku buat masa COVID dulu. Aku dah makan lokan 10 ketul. Dah rasa loya sekarang. Rasa nak balik ke bilik. Kita rehat. Lepas tu nantilah petang nanti tunggu adik aku datang dengan staff-staff semua, kita makan lagi.